Halo semua, saya Natasha dan saya akan bercakap di sini. Dalam video hari ini, kita akan mengupas perjalanan menakjubkan salah seorang ahli bina badan wanita yang paling berpengaruh dari Brazil. Namanya sudah menjadi lambang inspirasi dalam dunia kecergasan, Monique Ricetto. Pernahkah anda mendengar tentang dia? Monique adalah bintang di media sosial. Setiap hari dia berkongsi rutin latihannya, petua motivasi, dan gaya hidup sihat. Dengan usaha gigihnya, dia menjadi rujukan untuk beribu-ribu wanita yang bercita-cita untuk mengubah tubuh dan kehidupan mereka. Tetapi, adakah kejayaan ini datang dalam sekelip mata? Sudah tentu tidak. Jalan menuju ke sini penuh dengan peluh, disiplin, dan cabaran. Seperti yang Monique sendiri selalu katakan, tubuh impian dibina dengan kesabaran dan usaha berterusan. Sepanjang perjalanannya, ikon kecergasan ini menghadapi pasang surut, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dedikasinya membawanya ke pelbagai pertandingan dan meraih gelaran hebat sebagai juara 3 kali dalam kategori wellness. Selain itu, Monique adalah atlet yang ditaja oleh Dragon Pharma, mengukuhkan kedudukannya dalam dunia kecergasan. Namun, minatnya tidak terhad kepada sukan sahaja. Monique juga serius dalam pelajaran. Dia memiliki ijazah pasca siswazah dalam pedagogi dan sedang belajar psikologi. Oh, dan tentu saja, dia mempunyai satu lagi cinta besar selain kecergasan, tarian samba. Dengan fizikal yang sempurna dan karisma yang memikat, Monique telah memenangi hati ramai peminat di seluruh dunia. Di Instagram, dia memiliki lebih daripada 800,000 pengikut, memberi inspirasi kepada semakin ramai orang untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat dan aktif. Anda pula, adakah anda sudah mengikuti kisah luar biasa ini? Beritahu saya di ruangan komen apa pendapat anda. Tentang perkembangan Monique. Jangan lupa untuk menyukai video ini, melanggan saluran saya, dan mengaktifkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas sebarang kandungan baru. Jumpa lagi.